9 dalam 1. Lepas ni tak perlu nak sental pakai tangan, kotak sakit kan. Korang boleh gunakan cordless brush ni. Macam-macam yang dia bagi. Untuk basuh kereta, polish kereta. Mak-mak nak basuh bilik air pakai ni. Macam-macam brush ada ni, kecil besar. Basuh jamban kan, tak perlu sental ni, pakai cordless je. Okey, ni barang dia. Brand dia pada Pony, waterproof. Yang penting sekali jangan bawa menyelam. Dia bagi dia punya tiang ni, korang skrukan. Lepas tu yang ni pun kita skrukan juga. Nak panjang boleh, nak pendek boleh. Lepas tu kita lockkan. Contoh kan, nak basuh lantai kan, kita pakai yang ni. Okey, kat sini dia ada speed 1, speed 2, speed 3, speed 4, speed 5. Speed yang paling kuat lah ni. Lantai kotor berminyak, tak perlu nak sental, kita pakai cordless ni je. Nampak oh, bersih terus memang kuat guys. Akak-akak nak sental-sental apa ni, boleh pakaikan ni. Nampak settle masalah, bersih terus. Tak perlu nak sental pakai tangan, guna je cordless brush ni. Kalau nak basuh kereta ke, nak polish kereta, ni kita pasangkan dia punya velcro strap ni. Kita masukkan kain microfiber ni. Macam kereta korang tu tinggi, pakai ni ya. Settle masalah korang nak sental kan. Tu barang ni dia waterproof korang jangan rendam dalam air sudah. Brand daripada Pony ni, korang akan dapat semua ni satu set 9 dalam 1. Korang boleh tekan link kat bawah.